Regime change has never been a solution, it only exacerbates wars. Dan sekarang kita nampak US dengan Israel masuk Iran again, sekali lagi. Sejarah berulang dengan naratif penipuan, tapi sebenarnya apa yang dia nak adalah regime change untuk natural resources. Untuk nak menyekat Hormuz Straits, seperti apa yang dia buat di Venezuela sampai nak tangkap pemimpin negara. Sampai bila kita nak terima perangai samsing dunia seperti ini? Regime change has never been a solution, it only exacerbates wars. Baru saya habis bersyarat dengan JKPK, Hal Ehwal Antarabangsa, dan rakan-rakan dalam jawatan kuasa pilihan khas telah membuat satu kenyataan dan telah menyatakan pendirian yang sangat tegas dan jelas. Kita mengutuk, bukan saja mengutuk, tetapi kita nak menyuarakan kepada multilateral platforms seperti United Nations dan juga multilateral platforms yang lain bahawasanya forced regime change tanpa demokrasi adalah sesuatu yang kita tolak bulat-bulat dan tidak boleh diterima sama sekali di dunia moden pada zaman ini.